ni apa kau nak buat? Aku nak makan asam pedas. Weh, asam pedas ni ala-ala Melaka punya. Asam pedas. Asam pedas ni ikan dia agak hancur sikit lah. Betul-betul pedas lah, serius. Nama pun asam pedas, memang pedas. Kalau asam pedas manis tu bukan asam pedas tu kari ke apa kan. Bibir warna merah ni. Welcome back to YouTube channel Syariquat. So ini apa kau nak buat? Aku nak makan asam pedas. Weh, asam pedas ni ala-ala Melaka punya. Tekau lah sebenarnya cerita aku beritahu korang. Asam pedas ikan kembung. Dah lama aku tak makan asam pedas ni. Ni asam pedas ikan pula. Tak tahu dah lupa dah, view banyak sangat. Aku dah lupa asam pedas ni dah pernah makan dulu. Atau kita ada nasi atau goreng macam tu lah. Nampak ni asam pedas. Betul-betul menarik lah asam pedas ni. Pedas ni kalau komplit ikut-ikut kan. Ada telur masin, sayur sikit, pedas atau nasi kan. Sebabkan tak ada telur masin, tukarkan jadi telur goreng. Okey lah tu kan kalau telur goreng ni. Tapi tu lah nampak pelik sikit lah. Tapi tak apa, aku pun dah lapar. Aku nak asal asam pedas ni pedas ke tak pedas. So, apa lagi orang tunggu? Jom tengok orang makan. Let's go. Makan, bismillah, bismillah. Asam pedas ni ikan dia agak hancur sikit lah. Tak tahu lah cakap macam mana. Tapi sebab panas sangat kot. Ni korang tengok dia punya cili ni. Aku pun nak risau sebenarnya. Asam pedas Melaka ni dia famous dengan dia punya pedas tau. Siri aku bagi tahu korang, asam pedas ni kan betul-betul pedas lah, serius. Nama pun asam pedas, memang pedas. Kalau asam pedas manis tu bukan asam pedas tu kari ke apa kan. Tapi serius aku cakap memang pedas. Betul. Bibir warna merah ni. Tapi aku cakap dengan korang, asam pedas Melaka ni
Dia senang cerita macam ni lah. Setiap negeri dia ada makanan core dia. Makanan tradisional kan. Macam nasi kandar kat Pening, macam asam pedas Melaka, masak lemak pula dekat Negeri Sembilan, tempoyak dekat Pahang. Dia macam tu lah. Asam pedas Melaka ni ni lah, asam pedas Melaka lah. Sebab tu pedas sangat ni. Dia buat lagi sedap bila kau makan asam pedas ni. Ada pula telur sama belacan, sayur-sayur kan. Oi, yang tu lagi sedap. Belacan tu sebenarnya dah lah asam pedas kan. Dah lah makan asam pedas, dia ada pula sama belacan. Memang betul-betul kau lah. Yang nak habis lah. Sebelum tu aku nak beritahu korang, jangan lupa like, follow and share. Jangan lupa subscribe tau. Jangan lupa komen korang nak aku makan apa pula lepas ni. Ada yang komen tu okey lah kan. Video lepas tu aku memang appreciate sangat. Aku memang appreciate sangat. Dia orang komen so makan ni. Tu lah yang bagikan aku lebih banyak idea untuk aku buat kan. Untuk aku buat video apa semua. Oi, terus-terang aku cakap terima kasih kat korang. Sebab apa yang support aku. Daripada aku follower, daripada aku punya subscribe 1k lebih, dan aku minta 2,000, alhamdulillah capai juga semalam. Jadi aku cakap aku memang bangga sangat capaian aku sekarang kan. Sebab bukan senang tau nak buat YouTube ni. Dia kena makan masa sampai aku dapat 2k tu pun nak dekat setahun ke 2 tahun macam tu. Aku dah 2k, tapi nak dapatkan 2k punya subscribe tu serius aku cakap memang susah. Lagi aku yang cakap apa tak ada nama kan. Nak grow kan memang susah sebenarnya. Tapi terus aku cakap aku takkan give up, aku akan buat yang terbaik lagi. Janji korang support dia. Jangan lupa follow aku punya TikTok dengan IG pula kat bawah tu kan. Okay, itu saja video aku untuk ini. Kau lupa like, follow and share. Jangan lupa subscribe tau. Betul-betul kenyang lah. Senang cerita aku cakap dengan korang. Memang betul-betul kenyang. Nikmat kan, rezeki Allah bagi. Betul-betul sedap lah, serius. Aku makan asam pedas ni, dia walaupun kuah dia cair kan, kau jangan tengok kuah tu cair ni bukan asam pedas, bukan macam tu. Kuah tu cair bukan bermaksud dia tak pedas tau, serius pedas walaupun kuah dia cair kan. Kalau kau tengok kuah dia cair sikit lah, tapi okey lah. Tapi memang sedap lah makan. Lagi sedap kalau ada telur masin ke, asam belacan ke, memang betul-betul memang betul-betul rangkat serius aku cakap
Betul-betul kenyang hari ni. Aku tak tahu nak cakap apa lah. Betul-betul kenyang. Kita jumpa next video. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa komen, jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen tau video apa pula aku nak kena buat lepas ni kan. Kau bagi idea lah, kau bagi idea sikit kan. Apa pun terima kasih sebab 2k subscriber. Syarul Ikhwan, Assalamualaikum. Apa pun kita jumpa di next video. Apa pun memang sedap.